Menarik untuk kita dengar cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni dicintai oleh pelbagai agama. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim ni Nabi Yahudi. Dan orang Kristian juga mengatakan Nabi Ibrahim ni Nabi Kristian. Dan Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bukan dari Yahudi dan bukan pula daripada Kristian. Dan Nabi Ibrahim berada di agama yang lurus, agama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim bukan orang yang mensyirikkan Allah. Kita akan sangat takjub dengan cerita Nabi Ibrahim AS kerana Nabi Ibrahim berada di kedudukan yang teratas paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini generasi ke-10 selepas banjir besar Nabi Nuh AS. Pada zaman Nabi Ibrahim ni bukan sekadar orang menyembah berhala, tetapi pelbagai sembahan yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan mereka, seperti matahari, bulan, bintang dan berhala maupun raja mereka sendiri sebagai Tuhan. Cerita Nabi Ibrahim bermula di Babylon. Seorang raja Babylon yang bernama Namrud, semasa dia tidur, dia bermimpi semua kerajaan dia hancur, kota-kota Babylon ni hancur, dan dia nampak seorang budak yang ada dalam mimpi dia yang menghancurkan kerajaan Babylon, kerajaan Namrud ni. Seperti yang kita tahu, Namrud ini salah satu 4 raja yang menguasai sebahagian besar bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. 2 Muslim dan 2 kafir. Yang Muslim iaitu Nabi Sulaiman AS dan Zulkarnain. Dan 2 yang kafir ialah Namrud dan Bukhtanasar. Apabila Namrud sedar daripada mimpi buruk dia ni, dia bertanya kepada penasihat-penasihat dia. Maka penasihat dia mentadbir mimpi Namrud ini. Dia mengatakan akan ada bayi lelaki yang lahir pada malam ini akan menjatuhkan kerajaannya. Jadi Namrud ni dalam ketakutan dia mengarahkan semua tentera dia membunuh semua bayi lelaki yang lahir pada malam ini. Dan salah satu penasihat kanan dia ialah Azar, iaitu ayah kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila Azar mendengar Namrud nak bunuh bayi lelaki yang lahir pada malam ini, Azar terus balik ke rumah dia, sebabnya pada malam yang sama isteri Azar ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Ibrahim. Dan Azar bawa bayi laki-laki dia ni ke hutan jauh daripada kota Babylon. Dengan takdir Allah, selamatlah Nabi Ibrahim AS. Azar ni ayah kepada Nabi Ibrahim ni seorang pembuat berhala yang sangat handal di dalam kota Babylon ni. Jadi Nabi Ibrahim ni dia membesar dengan patung-patung berhala. Tapi semasa Nabi Ibrahim kecil lagi, Nabi Ibrahim tidak suka kepada berhala ni. Nabi Ibrahim sentiasa mempersoalkan berhala-berhala ni.